A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkongsian seterusnya, bagaimana kita nak sembunyikan. Contoh hari Isnin ini, kelas ke-5 dan ke-6, hari Selasa 4, 5, 6 yang tiada data. Contoh hari Isnin ini tak ada data, kelas ke-5 dan ke-6, 5 tiada dan tiada data tidak ditemui. Dan kelas yang ke-6. Untuk perkara ini, anda pergi ke contoh kelas yang ke-4 ada data, kelas yang ke-5. Nombor 90. Kita pilih, klik dulu nombor 90 dan drag dia ke bawah sehinggalah akhir kelas yang ke-6. Betul Kemudian keluar lambang tangan begini. Bukan lambang ini, lambang tangan. Klik kanan. Sekali lagi, klik kanan. Hide row. Kelas keempat saja yang dipaparkan. 1, 2, 3, 4. Mengikut jadual waktu. 5 dan 6 dah disorokkan. Jadi anda kata ada perubahan jadual. Kelas ke-5, di sini ada waktu dia. Kalau kita edit pun, dalam 1 ataupun 3 cerdik. Jadi tidak keluar kat sini. Jadi untuk isu ini, kalau kita betulkan di sini ada data kelas ke-5, tapi tak keluar di sini kerana kita dah sorokkan dia, kita kena keluarkan dia balik, viewkan dia semula. Di bahagian ni ada nak panah atas dan bawah. Klik saja di ruangan ini. Dia akan timbul semula. Dia sebagai contoh kita dah masukkan tadi untuk kelas yang ke-5. Pendidikan Islam 3 cerdik. Ke-5 tingkatan 3. 3 cerdik minggu yang ke-8. Yang perlu disorokkan pada perubahan jadual ini, kelas yang ke-6 kita boleh sorokkan balik kelas yang ke-6. Semula klik nombor 111 ini dan drag dia ke bawah, kemudian hide row. Begitu juga untuk paparan hari yang lain. Sembunyikan data yang tidak ditemui atau tiada data pada hari tersebut, sehinggalah hari Isnin minggu hadapan. Baik, itu saja perkongsian kali ini untuk kita menyembunyikan row yang tidak digunakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.